Okey, ada baki lagi 3 hari untuk korang join event dekat dalam aplikasi Fundrama. Jadi kalau korang yang tak tahu guys, sekarang dekat dalam aplikasi Fundrama diorang tengah buat event. Korang boleh join event ni untuk dapatkan extra duit. Jadi cara nak join event ni korang kena invite orang. So kalau korang nak masuk top 50, korang kena invite 5 orang ke atas. Kalau korang dapat invite 5 ataupun 6 orang, korang akan dapat 800,000 coin. Kalau invite 7 ke 8 orang ataupun 10 orang, korang boleh dapat 1.6 juta point. Lepas tu kalau 11 orang ke atas boleh dapat 2 juta. Kalau 14 ke atas boleh dapat 3 juta ke 4 juta point. Lagi ramai korang invite, lagi banyak point korang akan dapat. So macam mana cara nak invite orang lain? Korang klik dekat sini, copy dulu korang punya link referral. Lepas korang dah copy, korang copy pula korang punya code invitation dekat bahagian bawah ni. Okey, lepas tu korang share dekat dalam grup korang ataupun dekat kawan-kawan ke, dekat adik-beradik ke. Suruh diorang download aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas tu register guna email. Korang kena suruh diorang isikan korang punya code referral dekat bahagian sini, dekat bahagian enter invitation code. Nanti kalau diorang guna korang punya code, diorang akan dapat 30,000 point. Dan korang akan dapat satu referral dan juga point. Kalau diorang yang kita invite tu main dekat dalam aplikasi ni, diorang buat juga task, kita akan dapatkan point. Tapi guys, katakanlah kalau orang yang kita invite tu diorang tak nak guna aplikasi ni, diorang tak nak buat task, boleh ke kita dapatkan point? Jawapan dia boleh je, tak ada masalah. Objektif kita sekarang untuk dapatkan referral, bukan dapatkan point. Kalau diorang nak guna aplikasi ni, diorang boleh dapatkan point. Tapi kalau diorang tak nak guna aplikasi ni, lepas diorang guna kita punya code referral, diorang boleh delete balik aplikasi tu guys, tak ada masalah. Cuma kalau diorang nak dapatkan point lebih juga, diorang nak dapatkan duit lebih, diorang kena buat task, kena main dekat dalam aplikasi ni untuk dapatkan point. Okey, satu lagi soalan yang saya kerap dapat. Bang, boleh ke saya main dekat dalam aplikasi ni tanpa perlu invite orang? Boleh juga ke untuk dapatkan duit? Jawapan dia boleh je guys, tak ada masalah. Korang tak perlu join event referral pun boleh dapatkan duit. Event referral tu untuk korang yang nak dapatkan extra lagi duit. Kalau korang tak nak join event referral, korang boleh buat task yang lain untuk dapatkan point. So cara yang pertama untuk dapatkan point, korang boleh klik dekat dalam buih ni guys. Okey, dekat dalam buih ni diorang akan bagi point secara random. Kalau korang nak double point, korang klik dekat bahagian double bawah ni untuk doublekan korang punya reward. Tapi kena tengok iklan. Kalau tak nak, korang pangkar je. Lepas tu kalau korang nak buat dia punya task yang lain, korang klik dekat sebelah kanan atas ni. Okey, yang pertama korang boleh claim dulu 500 free coin dekat sebelah kanan atas. Tapi kena tengok iklan. Kemudian korang boleh check in setiap hari untuk dapatkan coin. Hari yang pertama korang akan dapat 2,000 pula dah, 250. Hari yang kedua korang akan dapat 500. Hari yang ketiga 500. Hari yang keempat dengan kelima korang akan dapat 800 point. Hari yang keenam dengan ketujuh korang akan dapat 1,200 coin. Dan total point yang korang akan dapat dalam masa 1 minggu 5,250 point. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia punya daily task yang korang boleh buat setiap hari. Okey, kalau daily task ni korang kena tengok video short ataupun video pendek untuk dapatkan point. Nak tengok video, korang klik dekat sini. Nanti setiap video yang korang tengok, korang boleh dapat 250 coin, 500 coin, 750 coin, 1,500 coin, sampailah 2,500 coin. Dan total semua korang akan dapat nanti 7,500 coin. Lepas tu lagi lama korang tengok video, lagi banyak korang akan dapat point dan boleh dapat lagi extra 5,000 point. So task dekat bahagian bawah ni, kalau nak dapatkan point, korang kena baca novel. Korang klik je dekat sini untuk baca korang punya novel, ataupun korang tekan dekat bahagian home. Lepas tu pilih dekat bahagian novel. Nanti korang pilih lah mana-mana novel yang korang nak baca guys. Setiap novel yang korang baca nanti boleh dapat 200 point. Lepas tu dapat 450, 800 point, 1,300 sampailah 2,400 point. Dan total untuk novel korang akan dapat 7,000 point. Lagi banyak novel yang korang baca, korang akan dapat lagi extra 3,000 point. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia ada add joy. Kalau add joy ni korang kena download apps. Korang kena download apps dan korang kena buat task. So saya rasa untuk task dekat add joy ni korang tak perlu buat. Dan yang terakhir, korang boleh invite orang untuk dapatkan point. Macam saya bagi tahu tadi, kalau korang tak nak invite, korang boleh withdraw tanpa perlu cara referral. Kalau korang nak invite orang untuk dapatkan point lebih, korang boleh join diorang punya event referral. So bila korang punya point dah cukup, korang klik dekat bahagian sini. Lepas tu korang tekan redeem. Korang pilih reward apa yang korang nak claim. Okey, untuk jenis reward diorang ada Touch and Go, ada Google Gift Card, ada transfer ke dalam bank, Diamond Free Fire dan juga Diamond Mobile Legend. Kalau transfer ke dalam bank, minimum yang korang boleh claim 30, 50 dengan 100. Sama juga kalau Touch and Go pun dia macam tu juga, 30, 50 dengan 100. Kalau Google Gift Card dia ada 20, 50 dengan 200. Kalau Diamond Free Fire dengan Mobile Legend, yang ini saya tak pasti sebab saya tak pernah claim. Jadi saya tak tahu dia punya step tu macam mana. Cuma setiap penebusan dia ada charge. Contoh kalau korang claim RM30, korang akan dapat nanti RM28. Kalau korang claim RM50, korang akan dapat RM48. Kalau korang claim 100, korang akan dapat 98 ataupun 95. Betul, RM95. So dekat dalam aplikasi ni 4 kali yang kita baru claim. Total semua RM200 lebih. Dan kita ada baki lagi RM142. So macam itulah cara nak guna aplikasi ni guys. Kalau nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Cara nak claim senang je, masukkan nama dan juga nombor telefon Touch and Go korang. Okay guys, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil. Saya minta maaf kalau saya cakap terlalu laju, sebab saya tak nak buat video ni terlalu panjang. Takut nanti korang tak nak tengok. Okay, bye bye, Assalamualaikum.